Zarah P bergerak di sepanjang garis lurus antara dua titik tetap, A dan B, dan halajunya berubah mengikut masa seperti yang ditunjukkan. Bergerak ke kanan dikira positif. Ini yang kita diberi. Halaju P diukur dari saat ia melalui A menuju ke B. Dan 4 perkara untuk dicari. Di sebelah mana A berada, pecutan pada 1.3 saat, sama ada P sampai KB. Dan dengan zarah kedua Q, bila kedua-duanya bergerak ke kiri. Jadi ini yang kita gunakan. Halaju setiap zarah, peraturan bahawa kanan adalah positif, dan A dengan B berjarak 15 meter. Daripada ini kita jawab keempat-empat bahagian. Mari kita bayangkan pergerakan di atas garis lurus. Kita tandakan permulaan DA. Kanan ialah arah positif. Ini zarah P berada di A. Idea utamanya ialah arah. Halaju positif bermaksud ia bergerak ke kanan. Halaju negatif bermaksud ia bergerak ke kiri. Kita juga guna dua kaedah. Bezakan halaju untuk dapat pecutan. Kamirkan pula untuk dapat sesaran. Dan zarah itu berada paling jauh tepat semasa ia berhenti, iaitu apabila halaju sifar. Bahagian A, K, arah mana P bergerak sebaik sahaja ia meninggalkan A? Ini halaju P. Kita letakkan di sebelah kanan, kerana setiap bahagian akan menggunakannya. DA, masa ialah sifar, jadi kita gantikan T dengan sifar. Halaju yang terhasil adalah negatif. Halaju negatif bermaksud ia menuju ke kiri, ke arah B. Jadi B berada di sebelah kiri A. Maka A berada di sebelah kanan B. Perhatikan kesilapan biasa. Tanda negatif itu tidak meletakkan A di sebelah kiri. Ia cuma bermaksud P menuju ke B, yang berada di sebelah kiri. Jadi A di sebelah kanan. Bahagian B. Pecutan pada 1.3 saat. Pecutan ialah kadar perubahan bagi halaju. Jadi kita bezakan menggunakan petua kuasa. Membezakan sebutan demi sebutan memberikan 6 ditambah 4. Sekarang gantikan T dengan 1.3. Iaitu 11.8 meter per saat kuasa 2. Bahagian C. Untuk lihat berapa jauh P bergerak, kita perlukan sesarannya. Sesaran ialah kamiran bagi halaju, jadi kita kamirkan menggunakan petua kuasa. Mengamirkan memberikan T kuasa 3 tambah 2 T kuasa 2 tolak 15 T, tambah pemalar. Kita ukur dari A, jadi pada permulaan nilainya sifar, yang menjadikan pemalar itu sifar. Jadi sesaran P ialah T kuasa 3 tambah 2 T kuasa 2 tolak 15 T. P bergerak menuju ke B, perlahan, dan berhenti seketika. Skim jarak paling jauh yang dicapainya. Ia berada paling jauh apabila halaju sifar, jadi kita selesaikan itu. Samakan halaju dengan sifar. Ini boleh difaktorkan dengan kemas. Masa tidak boleh negatif,
Jadi kita ambil 5/3 saat. Perhatikan P meluncur ke kiri, perlahan dan berhenti sedikit sebelum B, kemudian berpatah balik. Gantikan masa itu ke dalam sesaran. Selepas kita selesaikan pecahan itu, sesaran paling jauh ialah tolak 400/27, iaitu lebih kurang 14.81 meter. 14.81 masih kurang daripada 15, jadi P tidak sampai KB. Untuk bahagian terakhir, kita kembali ke permulaan dan tanya bila setiap zarah bergerak ke kiri. Bahagian D, P bergerak ke kiri apabila halajunya negatif. Bergerak ke kiri hanya bermaksud halaju kurang daripada sifar. Menggunakan faktor yang sama, kita perlukan hasil darab ini kurang daripada sifar. Hasil darab negatif hanya antara dua puncanya, jadi T berada antara tolak 3 dan 5/3. Masa bermula dari sifar, jadi P bergerak ke kiri dari sifar hingga 5/3. Sekarang zarah Q, dengan cara yang sama. Tambah halaju Q ke dalam senarai kita. Q bergerak ke kiri apabila halajunya negatif. Ini juga boleh difaktorkan. Antara puncanya sekali lagi, jadi Q bergerak ke kiri antara 3/2 dan 2. Kedua-duanya bergerak ke kiri hanya apabila kedua-dua julat masa bertindih. Pada garis masa, P bergerak ke kiri sepanjang jalur kuning ini, dari sifar hingga 5/3. Q bergerak ke kiri sepanjang jalur ini, dari 3/2 hingga 2. Bahagian bertindih, di mana kedua-duanya bergerak ke kiri, ialah jalur hijau nipis ini. Jadi kedua-dua zarah bergerak ke kiri hanya antara 3/2 dan 5/3 saat. Sebagai rumusan, A berada di sebelah kanan B kerana halaju DA adalah negatif. Pecutannya ialah 11.8. P tidak sampai KB. Ia hanya mencapai lebih kurang 14.8 meter, kurang daripada 15. Dan kedua-dua zarah bergerak ke kiri hanya antara 3/2 dan 5/3 saat.